Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi insyaAllah ini adalah siri yang kedua, uh, menghayati keindahan kalimah Al-Quran, satu lafaz pelbagai makna. Dan kali ikutkan kita masih lagi berada pada uh, topik keindahan kalimah Al-Basharah di dalam Al-Quran, iaitu pada siri yang kedua. Terdapat juga di dalam Al-Quran kalimah yang berakar kata daripada kalimah ba shin ra yang berkaitan dengan lafaz al-basyarah, yang bermaksud merendahkan darjat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terus saja pergi rujuk pada muka surat 2. Pada muka surat 2 bahagian atas tu. Baik. Kalau kita rujuk pada surah Al-Muddathir ayat 25, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In hadha illa qaulul bashar. Ini tidak lain hanyalah kata-kata rekaan manusia. Baik, perhatikan pada ayat ni ada disebutkan lafaz bashar. Dan kalimah bashar pada ayat ni sebenarnya disebutkan sekali dengan lafaz qaulul bashar, kata-kata manusia. Jadi apa yang perlu untuk sama-sama kita pelajari dapat daripada pemaknaan bashar di sini, ia bermaksud hujah orang kafir untuk merendahkan darjat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Sebelum kita nak pergi kepada pemahaman, terlebih dahulu secara ringkas, lafaz bashar pada ayat ini merujuk kepada perkataan Al-Walid bin Al-Mughirah. Siapa Al-Walid bin Al-Mughirah ini? Secara ringkasnya, dia merupakan pembesar Quraisy dan pakar sastra Arab. Dan kalau nak lebih detail lagi, dia merupakan ketua kabilah Bani Makhzum, antara golongan elit Mekah, seorang yang sangat kaya raya. Yang terlebih utamanya ialah merujuk pada ayat ni, dia merupakan seorang yang pakar bahasa dan sastra Arab, terutamanya dalam menilai syair dan seumpamanya. Bahkan Al-Walid bin Al-Mughirah ni juga menjadi sumber rujukan bagi orang Arab Quraisy ni. Makna kata apa? Kalaulah dia bersetuju pada satu-satu perkara tu, semua orang Arab Quraisy ni dia akan ikut. Kalau dia tak setuju, semua orang tak akan ikut. Itulah pengaruh besar Al-Walid bin Al-Mughirah, yang mana sehingga Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran perkataan dia. Ini adalah ucapan yang diucap oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Sebenarnya bukan ayat ni je, ada ayat sebelum tu lagi. Cuma fokus kita pada kalimah bashar. In hadha illa qawlul bashar. Dia guna ungkapan qawlul bashar tu tujuannya untuk apa? Menghina Nabi SAW, bertujuan untuk mempersendakan Nabi SAW dan juga Al-Quran. Itu tujuan utamanya. Sebab apa? Penggunaan kata bashar tu sendiri tujuan untuk merendah darjat. Nak mengatakan Nabi ni sama macam manusia biasa. Dia ni tak layak nak menegur, nak berikan nasihat pada orang. Apatah lagi nak tegur golongan-golongan elit ni, tak setaraf dengan mereka. Dan penggunaan bashar tu juga merendahkan nilai Al-Quran. Sebab apa? Dinisbahkan Quran itu dengan qaulul bashar, dengan perkataan manusia biasa. Itulah penggunaan yang diucapkan oleh
Al-Walid bin Al-Mughirah ini. Jadi secara ringkasnya, pemahaman ayat ni nak beritahu, Al-Walid bin Al-Mughirah ni, dia tahu Al-Quran itu luar biasa. Sebab apa? Sebab ada satu riwayat, saya ringkaskanlah untuk jimat masa. Uh, yang mana dalam riwayat itu panjang, riwayat tersebut secara ringkasnya, satu ketika Abu Jahal Abu Jahal ni dengan Al-Walid bin Al-Mughirah ni, dia hubungan dia anak saudara dengan pak saudara. Kan? Abu Jahal ni ataupun nama betul dia Omar ataupun Amr bin Hisham, sebab ayah Abu Jahal ni, Hisham ni, dia adalah adik-beradik dengan Al-Walid bin Al-Mughirah. Ringkasnya, dalam riwayat tersebut menyebut Abu Jahal tanya ataupun berkata kepada Al-Walid bin Al-Mughirah, katakan kepada kaummu bahawa Al-Quran itu mungkar dan engkau membencinya. Lalu Al-Walid, dia beritahu perkara yang dia rasa, yang dia tahu. Sebab apa? Sebab dia adalah orang yang paling mahir dalam menilai sastra dan sebagainya. Dia kata, demi Allah, tidak ada di antara kalian lelaki yang lebih mengetahui dan lebih luas wawasannya tentang syair daripada aku. Dan demi Allah, dia tidak mirip dengan syair sama sekali. Ni Al-Walid cerita macam ni, orang yang mahir dalam bidang syair. Dia kata apa? Quran ni dia bukan macam syair. Tak mirip pun. Dan Al-Walid kata apa? Ni dia sebut secara terus terang. Dia kata, demi Allah, perkataan yang diucapkannya, yakni apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW berkait dengan Al-Quran itu adalah sesuatu yang manis. Dia memiliki keindahan. Maksudnya apa? Apa yang kita faham? Al-Walid bin Al-Mughirah tahu yang Al-Quran itu luar biasa. Bahasanya indah. Tetapi memilih naratif palsu demi kepentingan diri. Sebab dalam riwayat ni akhirnya Al-Walid bin Al-Mughirah kata bermacam-macam tentang Al-Quran. Dia kata Quran ni sihir lah. Sehinggalah dia kata apa? In hadha illa qaulul bashar. Perkataan itu adalah perkataan yang dibuat oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi secara jelas bahawa ini bukan kejahilan tetapi pengkhianatan terhadap ilmu yang dia tahu. Jadi inilah mukjizat Al-Quran, hanya dengan satu lafaz, iaitu disebut qaulul bashar, sudah cukup membongkar cara manusia menilai kebenaran dengan neraca yang salah, sekaligus mendedahkan penyakit hati manusia. Inilah perkara yang patut kita sedar dalam ayat ni. Bila mana Al-Walid bin Al-Mughirah, dia menyatakan sesuatu perkara yang batil. Kalau ikut rianya, dia sedar bahawa Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi itu benda yang indah. Tapi dia memilih untuk guna lafaz qaulul bashar. Memang dia sengaja untuk memilih kalimah itu kerana tujuannya untuk merendahkan kedudukan wahyu serta menafikan sumber ketuhanan. Sebab apa yang diucap, yang disampaikan oleh Nabi daripada Quran tu, tak ada siapa yang boleh buat lebih indah daripada syair. Jadi tujuan dia kata qaulul bashar untuk menanam persepsi bahawa ini perkataan manusia biasa. Tu yang disebut bashar. Realitinya dia tahu nilai sebenar Al-Quran. Jika dia beritahu ini wahyu Allah, maka dia perlu tunduk, malah lebih teruk, kedudukannya akan terancam serta risiko hilang pengaruh. Jadi sebab itulah dia menggunakan hujah ataupun perkataan qaulul bashar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, lagi dikasihi Nabi SAW, benda ni simple dalam pemahaman ni, nak menyatakan bahawa Al-Walid bin Al-Mughirah ini disebabkan takut hilang pengaruh, sanggup memperkecilkan wahyu dengan menisbahkannya kepada sifat manusia yang lemah. Yang inilah yang kita fahami daripada pelajaran sebelum ni,
yang mana kalimah al-bashar di sini dia berkait dengan bila mana Allah Ta'ala sebut tentang manusia merujuk pada jasad, maka Allah gunakan lafaz bashar. Sebab apa? Sebab manusia adalah makhluk yang diseliputi oleh kulit. Jadi semua manusia ni sama. Jadi tujuan disebut dengan lafaz bashar ni nak beritahu apa? Nabi Muhammad ini dia manusia biasa sama macam kita. Itu. Jadi tidak ada beza. Maksudnya buat apa kita nak dengar cakap dia? Itulah tujuan yang dibuat oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Secara ringkas, refleksi daripada pemahaman dan juga tadabbur ayat ni, lafaz bashar pada ayat ini bukan hinaan terhadap manusia tetapi kritikan terhadap hati yang angkuh. Ni benda ni. Pada ayat ini secara jelas kita dapat belajar kan, bila Allah Ta'ala sebutkan tentang ucapan Al-Walid bin Al-Mughirah, dia ubah perkataan itu. Apa yang diperkatakan itu menunjukkan penyakit yang ada dalam hati dia, iaitu hati yang angkuh, menunjukkan bahawa dia faham, dia sedar apa yang disampaikan itu benar dan perkara yang disampaikan oleh Nabi itu adalah benda yang bagus. Tetapi disebabkan keegoan, diabaikan perkara yang benar. Jangan ukur kebenaran dengan siapa yang bercakap, tetapi ukurlah dengan apa yang disampaikan dan dari mana sumbernya. Jadi kalau kita melihat kepada ayat ini, Al-Walid cuba untuk membezakan darjat, seolah-olah nak mengetepikan Nabi SAW kan. Kau siapa nak tegur aku kan? Ataupun kalau nisbahkan dengan keadaan kita sekarang ni, ustaz mana yang bagi tahu tu, tak kenal lah, tak payah dengar lah kan. Jadi inilah satu uh, cara menerima ilmu dengan neraca yang rosak. Neraca yang rosak ini boleh kita katakan sebagai neraca Al-Walid. Tu. Dan siapakah Al-Walid pada zaman ini? Contohnya, ada orang dia tolak kebenaran sebab apa? Sebab takut hilang jawatan, takut hilang pengikut. Itu Al-Walid lah tu. Dan sebab apa? Dia tahu benda tu betul, tapi dia abaikan. Dan last sekali, untuk renungan kita bersama, di dalam Al-Quran ada ayat yang mana Allah angkat darjat seseorang. Allah muliakan. Allah muliakan para rasul. Allah muliakan Luqman. Allah muliakan Zulkarnain. Dan di dalam Al-Quran juga, Allah Ta'ala boleh merendahkan, menghinakan darjat manusia. Hanya disebabkan satu perkataan sahaja. Qaulul bashar. Dan yang menariknya apa? Allah Ta'ala mencela Al-Walid bin Al-Mughirah, sedangkan anaknya iaitu Khalid Al-Walid didendang namanya sebagai panglima terhebat dalam sejarah Islam. Wallahu a'lam bissawab.